Ya Rabb, Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Juzuk yang keempat. Mula juzuk ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil." Nah, juzuk ini Allahumma salli alaihi ya sayyidi ya Rasulullah. Ini mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi." Sebab nuzul ayat ini, ayat 93. Orang yang nak tahu kisah ni pada ayat ke berapa? Ayat 90. Pada awal juzuk ini. Sebab nuzul ayat ini adalah idda'al Yahud, orang Yahud didakwakan, dia kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengikut pada millah, tidak mengikut pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, pada millat Nabiullah Ibrahim. Yang ini mengikut agamanya lain daripada agama yang membawa oleh Nabiullah Ibrahim. Kerana apa? Kerana kaum itu, kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia makan daging unta dan makan dan minum daripada susunya dan sebagainya. Jadi dia kata Ibrahim alaihissalam tidak makan daging unta. Dia kata seperti itu. Dan dia kata dia haramkan dari untuk apa? Untuk makan daging unta. Orang itu ceritakan, dia kata Nabi Ibrahim haramkan untuk makan daging unta. Nah, jadi cakap orang tu adalah bohong, tidak betul. Jadi apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan satu ayat untuk menerangkan tentang hal orang itu adalah tipu, tidak betul. Sebab para nabi yang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW adalah dia tidak haramkan adalah untuk makan daging unta. Jadi turunkan firman halal li bani Israel. Semua makanan sebenarnya semua halal di atas Bani Israel. Kecuali yang illa ma harrama Israel ala nafsi. Kecuali yang Bani Israel adalah haramkan atas dirinya. Mula untuk haramkan untuk daging unta itu ada kisah untuknya. Iaitu illa ma harrama Israel ala nafsi. Maksud dekat situ adalah Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub adalah di lalu satu masa adalah dia dikatakan oleh ulama adalah dia haramkan atas dirinya untuk makan daging unta dan juga susu-susu ni. Sebabnya apa? Sebab Nabi Allah Yaqub di masa itu adalah dia sakit sangat. Dia adalah satu sakit yang namanya dalam bahasa Arab irqun nasa. Irqun nisa atau irqun nasa. Dan dia sakit pada badannya sakit kuat. Dikatakan sakit itu namanya wallahu alam. Jadi tapi yang penting adalah dia sakit kuat sampai dia nazarkan jika Allah Subhanahu Wa Taala selamatkannya maka dia akan tak makan benda yang dia sayang ya, ataupun benda yang dia suka sangat, iaitu daging unta dan juga apa susunya. Maka dia haramkan atas dirinya. Tapi adakah tahrim ini ada di dalam Taurat? Ini kita ceritakan Nabi Allah Yaqub adalah dia haram atas dirinya, tapi bukan haramkan untuk semua Bani Israel untuk makan benda itu. Jadi adakah di dalam tahrim itu haram? Adakah benda itu ada di dalam kitab Taurat? Dia kata adalah dikata Imam Suddi adalah diharamkan atasnya di dalam Taurat apa yang dia makan yuharrimunahu qablah. Jadi di dalam kitab At-Taurat diharamkan apa yang orang itu haramkan daripada dahulu sebelum turunkan Taurat, sebelum kitab Taurat. Dan juga adalah dikatakan oleh Imam yang juga adalah ditahrimkan disebabkan nazar Yaqub. Bukan adalah dengan Taurat. Maknanya orang itu haram atas dirinya bukan sebab mengikut pada apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi mengikutkan pada nazar Allah Yaqub, jadi dia ikutkan seperti itu. Dan dikatakan oleh orang Imam juga sebenarnya tidak haram di dalam kitab At-Taurat, tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala haramkan di atasnya disebabkan zaliman badal orang itu, disebab orang itu zalim. Dan juga ada qaul yang keempat, empat qaul tentang bab ini, dan qaul yang keempat ini yang betul ataupun ini yang paling kuat di antara qaul-qaul yang tadi saya sebut, iaitu
Daging itu, daging unta dan juga kukunya tidak haramkan. Lam yakun muharraman aslan. Tidak haram. Tetapi orang itu haram atas dirinya. Kemudian dia nisbahkan kepada Allah SWT. Dia katakan Allah haramkan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Jadi di sebab itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran, "Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Maka ambillah kitab Taurat dan bacalah jika kamu benar-benar kamu kata Allah haramkan atas kamu untuk makan daging unta dan kukunya. Jelas? Dan ini qaul yang keempat, itu yang qaul yang kuat tentang bab ini seperti mana dalam tafsir ayat itu. Dalam permulaannya, kullu ta'am kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsih, sampai pada akhir pada ayat, pada firman Allah Subhanahu wa taala, qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum shadiqin. Jika kamu benar kamu cakap, maka bawalah kitab at-Taurat dan bacakan jika kamu cakap betul. Tapi benda ni orang itu tipu, bohong, tidak betul. Orang itu haram atas dirinya, tidak ada dalil untuknya. Nah, al-khulasa, ringkasan tentang bab ini, asal pada makanan, kita nak belajar apa daripada kisah ini? Nak belajar pada kisah ini adalah asal pada makanan adalah halal. Al-asal daripada makanan adalah halal. Illa, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan benda itu haram. Jadi al-aslu fil asya' al-ibahah. Bukan najis, benda yang bukan najis, benda yang bukan makanan, jenis-jenis makanan, insya-Allah halal, kecuali adalah kalau benda najis kita dah confirm itu benda haram. Jadi benda yang lain pada itu adalah al-asl fiha al-haliyah. Asal badannya adalah halal. Kecuali kalau datang dalil yang mengatakan haram. Jadi maka jangan haramkan benda yang halal. Juga adalah di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Di antara kelebihan pada bab ini, dan orang Yahudi itu dinisbahkan tahrim itu kepada Allah SWT dan juga kepada para nabi. Dari kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu adalah halnya supaya kita tahu orang Yahudi itu bagaimana halnya. Dia sampaikan haram atas dirinya untuk apa? Untuk hawa nafsunya, bukan adalah dalil, ada dalil pada badan. Nah, tapi Allah SWT tak haramkan, orang itu yang haramkan atas dirinya untuk makan daging kita dan susunya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, kita tengok pada cara Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kadzabahum, maksudnya kata orang itu tipu, bohong, dan dengan dalil daripada Al-Quran, serta suruhnya bawalah kitab Taurat dan ceritakan jika kamu cakap benar. Tapi mana dia buat tipu, sebab dia benda itu adalah yang dia bohong dan dia buat kisahnya. Allah Taala a'lam bis-shawab. Daripada faedah ataupun kelebihan yang kita belajar pada ayat ini ataupun pada kisah ini, seperti mana sebut tadi, al-aslu fil asya' libahah, asal pada segala benda adalah halal, kecuali datang jika ada dalil yang mengatakan haram. Tidak boleh nisbahkan benda kata haram dan halal tanpa dalil. Jangan adalah orang jadi yufti min aqluh, maksudnya kata pada kepalanya, ini halal, ini haram, tapi tak ada dalil, tidak boleh seperti itu. Jangan kita jadi seperti mana naudzubillah orang Yahud itu, orang Bani Israel itu, orang Bani Israel itu maksud, minta maaf, orang Bani Israel itu jangan jadi sepertinya, adalah haramkan benda dan halalkan benda mengikut hawa nafsu, tidak ada dalil, tidak boleh seperti itu. Dan nazar adalah, nazar wajib di atas orang. Jika dia nazarkan, wajib yang dia lakukan nazarnya. Jika dia buat seperti dia nazarkan apa sesuatu, wajib kena tunaikan nazar itu. Kecuali kalau adalah benda itu adalah benda yang melawan pada tentang agama dan syariat, tidak wajib untuk. Nah, dan adalah mengikut pada bab ini, pada kisah ini menunjukkan baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang ceritakan yang benar, tidak ada benda yang tidak benar, dan ada dalil daripada Al-Quran, daripada Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Ini adalah kira kisah itu dengan cara ringkas tentangnya. Kisah adalah yang seterusnya adalah tentang riba. Tentang riba. Riba di Islam, dia bukan haram dalam satu hukum terus macam turun haramkan. Kita ada riba, ada tentang riba, ada tentang minuman arak.
juga. Minuman arak di zaman dahulu itu adalah kira pada kaum dahulu itu minuman orang tu memang dilakukan. Dan riba itu memang muamalatnya dengan riba. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hukum untuk haramkan riba dan juga haramkan minuman yang arak dan sebagainya. Haramkan benda itu bitadrij. Apa maksud bitadrij? Maknanya turunkan hukum tentang bab ini dengan bahagian bukan sekali terus turunkan untuk haramkan. Jadi marhalah yang pertama, kali pertama turunkan untuk haramkan tentang riba seperti mana dalam surah Ar-Rum. Kali ini kita keluar pada juzuk keempat, pergi sikit pada dalil-dalil pada juzuk-juzuk lain-lain supaya kita nak kumpulkan kisahnya. Okey. Uh, Turunkan adalah ayat yang sebab ayat yang ada di dalam juzuk yang keempat yang kita nak belajar ini tentang ayat sudah haram. Tapi sebenarnya ada peringkat-peringkat sebelumnya, ada berapa level sebelumnya. Yang dalam surah Ar-Rum seperti mana firman Allah Subhanahu taala, "Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah." Surah Ar-Rum ayat 39. Tujuan ayat itu waktu itu untuk orang jauhkan dirinya daripada riba dan jelaskan riba itu adalah bukan daripada harta yang akan bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu taala. Yang ini itu untuk bagi orang jauh daripada riba. Peringkat yang kedua, turunkan pada surah An-Nisa. Pada surah An-Nisa adalah sampai perkataan itu dihinakan orang Yahud kerana orang itu makan riba. Walaupun adalah sudah dinahikan, sudah nahikan, maksudnya sudah suruh untuk jangan lakukan riba dalam kitab-kitabnya. Dalam kitab-kitab orang Yahud disuruhkan untuk apa? Untuk jauhkan daripada riba. Dalam bab ini adalah pada ayat wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an, pada ayat surah An-Nisa 161. Pada 161 daripada surah An-Nisa. Di masa itu peringkat kedua adalah jika kira macam dihina kepada orang itu, kenapa kamu lakukan masih lagi muamalah dengan riba walaupun kamu sudah nahi, maksudnya sudah ada hukum untuk kamu jauhkan pada muamalah dengan riba. Yang ketiga, tahrim riba al-fahish, yakni haramkan riba yang terlampau ataupun terlalu banyak. Awal-awal datang nahi sarih lil mukminin, adalah datang nahi untuk larang untuk orang beriman untuk lakukan dengan sejenis daripada riba, iaitu al-adhaful mudha'afah, berkali-kali. Riba al-murakkab, yakni berkali-kali riba itu. Untuk apa? Untuk kurangkan mudarat pada masyarakat, dan itu adalah pada firman Allah Subhanahu taala pada surah Ali Imran ayat 130, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan makan riba adalah berkali-kali. Itu adalah hukum yang ketiga ataupun bukan hukum ketiga, peringkat ketiga pada untuk nak bagi orang jauhkan pada riba, tidak melakukan muamalat dengan riba. Peringkat yang keempat iaitu haramkan riba dan juga tidak boleh dilakukan, tidak boleh muamalat dengan riba langsung lagi. Itu adalah pada surah Al-Baqarah pada ayat 278 hingga ayat 279. Yakni sudah turunkan hukum haram muamalat dengan riba secara jelas-jelas, tak boleh muamalat lagi dengan riba, dengan cara riba. Iaitu pada ayat 278 sampai ayat 279, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Sudah dekat jika kamu beriman, daru ma baqiya minar riba, tinggalkan apa yang tinggal pada bahagian riba. Maksud sebab apabila peringkat 1, 2, 3 sudah muamalah dengan riba paling kurang lagi. Peringkat yang keempat sudah haramkan, langsung tidak boleh lakukan lagi muamalah dengan apa? Dengan cara riba. Sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di khutbah wada' adalah Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan di khutbah wada' adalah tentang bab ini,
Nah, tentang bab ini, dia sebut tentang bab apa? Tinggalkan riba. Tentang tinggalkan riba, pada riba jahiliyah. Semua riba yang dahulu tinggalkan. Dalam seperti mana dalam ketuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di alam Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada wad'i kulli riba jahiliyah tahta qadamihi. Diletakkan semua riba cara muamalat riba daripada zaman jahili semua di bawah kakinya. Mubtadi'an bi riba ammihi al-Abbas, sampai disebutkan tentang pakciknya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib, diceritakan tentang riba yang orang itu muamalat pun semua tidak boleh dilakukan, tidak boleh dimuamalatkan lagi. Dan itu adalah tentang bab riba, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hukumnya adalah dengan berapa level sampai sampai selesai, sampai adalah jatuhkan hukum akhirnya haram, kira haram muamalat dengan riba. Di zaman kita ini adalah banyak pada muamalat yang kita tengok adalah muamalat melalui bank dan sebagainya. Kita tak boleh nak cakap haram, halal, uh, kena kepada apa? Kepada lajnah fatwa. Maksudnya pada jabat agama dekat sini apa dia kata tentang muamalat dengan bank ini, bank itu, macam kena rujukkan. Jadi orang yang beriman, yang dia ada wara', dia akan cari di mana dia letak duitnya. Dia akan cari di mana akan letak hartanya. Dia akan cari betul-betul tentang bab ini, bukan adalah letak mana-mana. Yang penting dapat untung. Berhati-hati wahai hadirin dan hadirat, berhati-hati tentang bab ini adalah jangan kita adalah dengar situ ada untung, dapat letak duit dengan orang itu boleh dapat untung banyak. Kita kena tengok muamalat itu halal, adakah mengikut syariat ataupun tidak mengikut syariat. Bukan hanya penting pada kita dapat untung banyak. Dapat untung banyak tapi duit haram. Apa faedah? Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW adalah seperti mana dalam hadis. Orang yang doa. Tapi doa tak diterima. Kenapa seperti itu? Dia kata makaluhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Fa'anna yustajabulah. Orang yang makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Bagaimana Allah SWT nak jawab untuknya? Bagaimana Allah SWT nak terima doanya? Jadi kita berhati-hati wahai hadirin dan hadirat untuk muamalat kita pada zaman ini. Banyak pada muamalat di zaman ini kadang-kadang ada syubhah badannya, adalah kadang-kadang ada muamalat yang haram waliyadzubillah. Jadi perlu pada kita syari betul-betul tentang muamalat sebelum kita lakukan benda ini. Allah Ta'ala alam. Seorang jawab. Suara jelas insyaAllah. Lebih baik Ustaz, lebih baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Nak kita sambung ke atau tangguh esok? Ikut Kalau saya. lain, baik. Kalau kamu dengar saya jelas, saya teruskan. Suara jelas? Boleh? Boleh. Okey. Jelas, jelas. InsyaAllah. Baik, biarlah saya terus. jelas. Jelas InsyaAllah. Baik, Ya. kalau macam ni mohon maaf ya, minta maaf benar-benar. Baik, teruskan. InsyaAllah satu lagi kisah adalah tentang kisah sahabat Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, dan iaitu yang maksud bi Abi Jabir, namanya Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu. Dan itu adalah ayah kepada Jabir Al-Ansari. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang syuhada, tentang orang syahid. Nah, tentang orang syahid, iaitu daripada surah Ali Imran pada ayat 169. Cerita kita sekarang pada ayat 160. Dah habis. Sekejap. Ambil handphone ni. Pakai handphone Ustaz. Pakai handphone Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kena change. Okey, baik. Alhamdulillah. Ayat 169 pada surah Ali Imran.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Pada ayat 169 hingga ayat 171. Siapa itu adalah Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Salami, iaitu seorang daripada Sadat Al-Khazraj. Kita adalah dua kumpulan kabilah ataupun dua kumpulan kaum, dua kaum dipanggilkan Al-Aus dan juga Al-Khazraj. Abdullah bin Amr bin Haram adalah seorang daripada Al-Ansar, daripada siapa? Daripada kumpulan Al-Khazraj. Yang kira ahad nuqaba Lailatul Aqabah. Di malam Lailatul Aqabah adalah dikira adalah seorang terpilih daripada badannya. Dan dia ayah kepada sahabat yang masyhur itu, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Satu hari adalah sahabat ini awal-awal orang Islam keluar di ghazwa, iaitu ghazwat Uhud. Ghazwa Uhud. Waktu itu sahabat orang muslim keluar untuk ghazwa dalam perang itu. Naam. Wa kana Abdullah qad taraka wara'ahu 9 banat, dan adalah Abdullah adalah seorang yang tinggalkan anak perempuan, dikatakan adalah ramai sebanyak 9 dan dikatakan lebih pada itu, dan juga dia ada anaknya Jabir. Jabir itu adalah dia nak keluar dengan ayahnya untuk perang di perang Uhud. Tapi ayahnya yang kita ceritakan kisahnya hari ini, dia kata dibagi pada Jabir, jangan ikut, kamu adalah jaga pada keluarga kamu, maksud ada dengan keluarga kamu. Dikatakan ayah Jabir kata padanya, ya bunai innaka la tada' ikhwataka bila qa'imin alaihinna, naam, faqim alaihinna wa da'ni akhruj. Wahai anakku, jangan adalah tinggalkan pada saudara-saudaramu, pada adik-beradik kamu, tanpa orang yang menjaga. Maka jagalahnya dan tinggalkan saya nak keluar untuk perang. Faqala qad akhbara ibnatahu lailatul ma'rakah, dan dia adalah subhanallah, sahabat itu dia sudah ceritakan kepada seorang pada anaknya, dialah lihat dirinya dalam mimpinya adalah dia adalah seorang waqad akhbara ibnatahu lailatul ma'rakah annahu yara nafsahu, dia ceritakan wallahu a'lam dalam mimpinya ataupun dia rasa seperti itu. Dia ceritakan badannya, dia rasa dia orang yang pertama yang akan meninggal syahid di dalam perang itu. Wa qala lahu inni la arani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat diri saya orang yang pertama yang akan meninggal di dalam perang itu fi sabilillah. Naam, Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum, Syekh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap ya. Okey, sekian ya, barakallahu fikum. Tak apa, yang penting recording ada. Insya-Allah. Okey. Terusnya insya-Allah jadi diceritakan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Okey. Dia kata pada anaknya, saya lihat diri saya orang yang pertama yang akan meninggal syahid di perang itu daripada sahabat Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah Abdullah bin Amr, Sayyidina Abdullah dia adalah mati syahid pada perang itu, perang Uhud. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dan dia kira di antara orang yang hebat dalam perang itu. Dan kira dia orang yang pertama yang mati syahid. Sampai orang musyrik ambilnya wa yumassiluna bihi. Yani apa maksud yumassiluna bihi? Ambilnya sampai adalah kena dikatakan sampai dikenakan potong pada hidungnya dan telinganya sampai dipotongkan. Maksud itu tamsil, maksudnya menghinakan pada yang lain. Maksud pada syahid. Baginda Nabi Muhammad SAW dibumikan sahabat itu Abdullah dengan sahabat Amr bin Jumuh di dalam satu kubur. Dan dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Udfunu hadaini al-muttahabbaini fid dunya fi qabrin wahid." Bumikan dua orang yang sayang sama-sama di dunia di dalam satu kubur. Di antara sahabat-sahabat kawan pada sahabat Abdullah iaitu Amr bin Jumuh adalah Nabi SAW dia tahu dua orang itu adalah sama-sama kawan, jadi Nabi SAW suruhkan dua-dua di satu kubur dibumikan. Nah, di antara karamatuhu kemuliaan yang Allah Taala bagi kepada badannya adalah rawa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata badannya, ya Jabir, ala ubashshiruk ma kallama Allah ahadan qat illa min wara'i hijab wa kallama abaka kafahan muwajaha faqal tamanna alayya abdi ma syi'ta a'tik ma syi'ta a'tik. Yani maksudnya kata baginda Nabi Muhammad SAW kepada Jabir, wahai Jabir, saya nak beri pada kamu satu berita yang baik. Allah SWT tidak pernah berbicara dengan orang bertulisan tanpa hijab. Tapi Allah SWT berbicara dengan ayahmu. Dan kata badannya, wahai hambaku, harap apa yang kamu nak. Jadi, tamanna alayya abdi ma syi'ta utika. Maka ayahmu kata, ya Rabb, ahkini fa uqtal fihi saniyah. Ya Allah, hidupkan saya nak mati lagi sekali syahid. Ha? Dia sudah meninggal, tapi ya Allah bagi saya ruh semula untuk saya nak perangkan lagi, nak mati syahid lagi sekali. Faqala Allah, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yarji'un. Seperti mana dalam firman Allah Taala, maksudnya orang yang mati tidak akan kembali kepada tidak akan hidup semula untuk dalam hidupan dunia kita, tapi dia akan hidup untuk hari kiamat nanti. Nah, kepada ardul mahsyar dan sebagainya. Jadi dia kata, sesungguhnya firman aku sudah dahulu tentang bab ini, maka tidak boleh orang hidup semula dan balik kepada hidupan yang dunia ini, tidak boleh balik seperti itu. Jadi di masa itu terungkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan ingat orang yang mati fi sabilillah, dia adalah orang itu dah habis hidupannya. Tidak. Dia hidup dengan Allah, dia hidup di alam kami dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada darajat, pada fadilat syahid. Syahid sampai orang syahid dia rasa kalau boleh balik untuk dunia nak mati syahid lagi, dia nak buat seperti itu, tapi tidak boleh. Benda itu adalah satu akan dapat, dan darajat orang yang syahid darajatnya tinggi di syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Ada cerita lain tentang bab itu, tapi wallahu alam tentang kisahnya adalah banyak tentang bab ini. Boleh antum cari lagi tentang bab ini. Pada kisah ini boleh kita kata apa yang kita dapat faedah daripadanya. Satu, iman. Iman itu apabila benar, apabila kuat di dalam hati orang, dia akan rasa apa yang berlaku padanya dia terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat itu pergi ke perang sampai dia rasa dia orang yang pertama akan mati syahid. Tapi dia pergi juga. Bukan adalah takut untuk dirinya, nak lepaskan dirinya. Orang sekarang minta maaf ya. Barakallahu fikum. Pada kita adalah orang kadang-kadang mimpi, contoh nauzubillah, dia mimpi adalah benda yang buruk. Kemudian adalah dia rasa banyak takut. Takut jadi apa-apa dengannya, takut macam-macam tentang bab itu. Nah, banyak dia jadi takut.
Tapi orang itu adalah dia sudah rasa ataupun sudah ada pada hatinya perasaan dia akan mati orang pertama syahid. Tapi dia tidak ada masalah. Dia berterusan. Tidak adalah tarik diri. Semoga Allah SWT beri pada kita darajat syahadah insya-Allah SWT. Kita mati fi sabilillah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 6-7 minit. Ada masa lagi insya-Allah. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah. Ada soalan? Okey ke semua insya-Allah suara jelas? Baik. Kisah yang terakhir kita baca hari ini adalah kisah ayat miras. Kisah tentang ayat miras. Ayat untuk faraid. Ayat untuk faraid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين. نعم. Allah, afwan. Kenapa dia ini? Ada naik. Ada. La ilaha illallah. Zoom sini. Okey. Okey, baik. Nah. Baik, insya-Allah. Seterusnya adalah ayat miras itu, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه من السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Ayat ini adalah tentang ayat al-miras. Maksud pada kita adalah tentang qaulihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Yang ayat yang tadi kita baca daripada surah An-Nisa ayat nombor 11. Sebab turunkan ayat ini adalah kisah yang masyhur, iaitu istishhad sahabi Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang meninggal yang syahid, iaitu di syahid Uhud, di perang Uhud, adalah namanya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Rabi' sahabat ini adalah dia tinggalkan isterinya dan juga 2 anak perempuan. Di zaman dahulu orang perempuan tidak dapat miras. Kenapa? Maksudnya orang perempuan dia tidak dapat faraid, bahagian faraid tak dapat. Dia tidak bagi pada perempuan. Dia kata perempuan tidak perlu kita bagi. Orang dahulu seperti itu. Apabila Islam datang, Islam bagi hak kepada wanita. Sebenarnya banyak daripada hak-hak untuk wanita di masa sebelum Islam tidak ada. Sampai pada keadaan kahwin, sampai pada keadaan miras, faraid, pada muamalat pun dengan perempuan, semua itu adalah banyak berubah selepas Islam. Macam contohnya, dulu sebelum Islam, kalau ada perempuan dalam keadaan haid, perempuan seperti itu, dia kena akan pergi duduk di satu tempat, asing daripada orang yang lain, sampai dia selesai haidnya. Kalau perempuan haid, dia tidak boleh lakukan apa-apa, masak dan sebagainya. Semua-semua tu tak boleh. Subhanallah. Kalau perempuan di zaman dahulu, tidak boleh ambil harta langsung.
Itu bukan hak pada lelaki sahaja, perempuan tidak perlu dan sebagainya. Jadi sahabat itu Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu, dia meninggal di perang Uhud, dia mati syahid di perang Uhud dan dia tinggalkan isterinya dan dua anak. Dan Sa'ad bin Rabi' dia ada seorang saudaranya, adiknya ataupun abangnya, iaitu pakcik kira kepada perempuan tu, dua perempuan yang tinggalkan. Maka orang itu dia ambilkan harta perempuan itu. Maksud dia tidak bagi pada miras kepadanya, kepada dua perempuan, anak saudaranya, dan juga kepada ibunya tidak bagi apa-apa. Disebabkan adat Arab sebelum Islam seperti itu. Perempuan ataupun yang kecil tidak dapat miras, tidak dapat harta. Disebabkan orang tu dalam fahamannya adalah miras itu kena pegang orang yang boleh jaga, orang yang boleh selamat, orang itu orang yang boleh maksud dia jadi adalah ketua dalam bab itu ataupun macam yang jadi tanggungjawab, seperti itulah. Jadi perempuan tidak dapat apa-apa di masa sebelum Islam. Jadi isteri kepada sahabat Sa'd bin Rabi', dia pergi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ada dua anak perempuan ini. Dua anak ini adalah anak kepada Sa'd bin Rabi'. Ayahnya sudah meninggal syahid di perang Uhud. Dia bersamamu wahai Rasulullah di perang Uhud dan dia meninggal syahid. Dan juga pakciknya nak ambil semua hartanya dan tak nak tinggalkan apa-apa. Dan kami adalah uh, dalam keadaan uruf ataupun dalam keadaan dimasyhurkan di kabilah itu ataupun di zaman itu, orang yang perempuan yang tak ada harta langsung, orang tak nak kahwin dengannya. Jadi kami adalah, dia kata, wala tunkah, sesungguhnya pakciknya, inna ammahuma akhadha malahuma kullah. Sesungguhnya pakciknya ambil hartanya semua. Wala tunkahani illa walahuma mal. Dan tidak orang nak kahwin dengannya jika dia tidak ada harta. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini pada yusikumullah, pada ayat yang tadi kita baca pada surah, pada ayat nombor 11, pada ayat nombor 11 daripada surah An-Nisa. Dan selepas pada firman itu, Allah SWT sudah terangkan bukan hanya keadaan untuk dua perempuan itu, bahkan dia terangkan semua untuk miras. Jadi kalau kita tengok ilmu faraid ataupun ilmu miras, dikirakan di antara ilmu yang besar. Dikirakan ilmu yang besar, bukan ilmu yang sikit. Dan ilmu yang pertama yang akan diangkat nanti. Di antara ilmu-ilmu yang pertama yang akan diangkat. Jadi ayat ini di masa turunkan, dia habiskan ataupun habiskan masa untuk orang hina ataupun orang makan harta wanita ataupun tidak beri hak badannya. Subhanallah, Allah SWT beri pada setiap orang haknya. Dan dia sudah terangkan tentang hukum bagaimana setiap orang bahagiannya daripada harta. Dan ayat ini juga jelaskan, iaitu beri pada wanita haknya itu bukan adat, ya, bukan adat. Ini adalah hak. Wahai orang yang masih lagi pegang sampai zaman kita ini dengan muamalat zaman dahulu, iaitu perempuan tak boleh dapat miras. Kenapa? Apa alasan? Dia kata suaminya nanti ambil. Awak nak apa dengan suaminya? Itu harta wanita itu. Dia harta itu dia bebas nak bagi pada suaminya boleh, nak guna boleh, nak bagi orang pun boleh. Jadi tidak ada hak kamu larangkan dalam bab itu. Dia kata tak boleh. Jangan kita lakukan seperti itu. Itu adalah muamalat orang zaman jahili. Itu di zaman jahili. Islam tak kata seperti itu. Islam kata setiap orang ada haknya. Jadi setiap orang akan ambil haknya. Kadang-kadang ada orang kata Islam zalimi kepada wanita, adalah dia tidak beri hak badannya. Dia adalah dapat separuh daripada lelaki. Wahai orang yang kata kadang-kadang perempuan dapat lagi banyak daripada lelaki. Ada bahagian-bahagian
bukan masanya untuk kita nak terangkan bab ini, bab faraid. Tetapi ada sebahagian-bahagian kadang-kadang adalah perempuan boleh dapat lebih daripada lelaki juga. Jadi kita perlu kita belajar pada agama kita faham betul-betul tentang bab ini supaya kita tak kata benda yang tidak betul tentang bab ini. Muamalat zaman jahili sudah habis masanya. Sekarang tidak boleh kita lakukan. Jadi apabila turunkan ayat ini, sudah bagikan, sudah terangkan tentang tentang hak-hak pada wanita-wanita itu. Jadi dia ada dua anak perempuan dia akan dapat 2/3 selusan, dan untuk ibunya dia akan dapat semun 1/8 semun. Naam, 1/8. Kenapa dia dapat 1/8? Sebab dia ada far' waris. Nanti insya-Allah mudah-mudahan. Saya dulu belajar ilmu faraid juga. Tapi tak tahulah, saya cakap terang dengan kamu. Ilmu ni susah sikit. Belajar lama sampai kita faham betul-betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi dia kena murajaah. Sekarang kalau bagi saya masalah pun nak bagi hukum terus berapa bagi bahagian-bahagian, perlu saya tengok balik. Sebab lama tak guna. Jadi itu adalah ilmu yang dikatakan ilmu yang pertama yang akan diangkat. Subhanallah. Dan yang baki, ya di Pak Cinia apa yang dapat asabah, dipanggilkan dalam faraid panggil asabah. Yang baki lepas sudah bagi bahagian-bahagian tu, yang baki itu adalah pada Pak Cinia, bukan semua duit pergi kepada Pak Cinia. Naam. Jadi subhanallah, seperti mana saya sebut tadi, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan selepas turunkan ayat itu, Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Quran dalam ayat surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah, itu adalah had-had daripada Allah SWT, hukum-hukum daripada Allah SWT, jangan kita langgarkan. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk maklumkan untuk semua, surah An-Nisa dipanggilkan surah An-Nisa, kenapa? Disebabkan banyak sebut tentang hal wanita di dalamnya, hukum-hukum yang berkaitan dengannya, dengan wanita. Dan juga untuk maklumkan, seperti mana saya sebut, ilmu faraid adalah kira di antara ilmu yang awal akan terangkat, dan juga dikirakan juga adalah separuh ilmu, nusful ilmu. Nusful ilmu adalah ilmu faraid. Dia bukan ilmu yang mudah-mudah. Perlu betul-betul kita memahami dan faham pada bab ini insya-Allah SWT. Alhamdulillah kita dekat Malaysia sini, kalau ada orang apa-apa ada masalah boleh rujukkan pada apa panggil pejabat jail ke ataupun tempat-tempat yang lain, pada pejabat agama. Maksud sudah ada satu bahagian saya dengar dekat Malaysia, dekat sini ada satu bahagian khas untuk bab ini. Jadi tidak perlu tanya saya tentang bab itu, boleh teruskan dengan pejabat agama insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang yang ada soalan, baik lagi tanya pada orang yang lebih alim, yang lebih tahu tentang bab ini. Rahimallahu 'abdan arafa haddah fa waqafa 'indah. Allah Subhanahu Wa Taala rahmatkan pada orang yang tahu tahapnya dan berhenti pada tahapnya. Jadi mungkin ada orang yang lebih layak daripada saya tentang bab itu. Alhamdulillah yang kita dapat manfaat daripada ayat ini tentang Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi had, sudah bagi setiap orang haknya tanpa adalah zalimi pada siapa-siapa, pada perempuan ataupun pada budak-budak dan sebagainya. Dan ayat ini menunjukkan, wahai orang yang dengar saya, dengar juga kepada kita bahaya makan duit anak yatim. Makan duit anak yatim tanpa benar itu adalah bahaya sangat. Jadi kita kena hati-hati tentang bab ini. Dan adalah wajib adalah kita rida dengan qismatullah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Contohnya, katalah kadang-kadang perempuan dapat separuh pada lelaki. Satu, lelaki dapat dua. Kenapa macam itu? Kena rida. Ada kadang-kadang pada keadaan perempuan dapat seperti itu. Dan saya sebut tadi, kadang-kadang perempuan ada syarat dapat lebih juga. Dia sebab dia dapat miras bukan pada satu bahagian, daripada lebih pada orang. Yang penting, apa-apa pada bab itu, bab faraid, mesti kita kena terima. Kena terima dari itu adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita macam tak terima pada bab itu. Kita kata alah sikit dan sebagainya. Jangan. Itu adalah takdir ilahi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah susunkan seperti itu, jadi itu yang baik untuk diri kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kadang-kadang ada orang yang dia nak bagi hartanya sebelum meninggal.
sebelum meninggal dia nak bagi harta-hartanya, tak nak ikut faraid. Boleh ke buat macam tu? Dia termasuk dalam bab hibah. Termasuk dalam bab hibah. Kalau dia bagi hartanya dalam masa keadaan dia masih lagi hidup, termasukkan dalam keadaan hibah. Tetapi kalau dia bagi seperti itu, tujuannya adalah dia nak nak apa, ubahkan hukum, maksudnya dia tak nak bagi pada seorang anak. Anak ni tak nak bagi langsung apa-apa pada ni. Jadi dia bagi hartanya di dalam keadaan dia hidup dan dia tak bagi. Tujuan yang seperti itu maka akan haram atasnya. Oleh lagi dulu. Jika adalah tujuan yang seperti itu. Berhati-hati. Kadang-kadang orang kata kalau kita bagi harta di dalam keadaan kita masih lagi hidup boleh je. Memang boleh. Tapi kalau kamu dah